Rahsia cukup deposit rumah dalam masa 5 tahun. Bukan dengan simpan duit, tapi dengan simpan emas. Ramai masih yang tak sedar, salah satu kelebihan emas ialah emas mengekalkan kuasa beli ataupun purchasing power. Ada yang kata rugi untuk simpan emas untuk deposit rumah sebab bila cukup simpanan, harga rumah pun sudah naik. Tapi sebenarnya emas dan hartanah sama-sama ada appreciation value. Yang bezanya, emas kalis inflasi. Contoh mudah, kalau anda target beli rumah berharga RM400,000 dalam masa 5 tahun, deposit rumah pertama ialah 10%, jadi anda perlukan RM40,000. Kalau anda simpan duit tunai, besar kemungkinan 5 tahun kemudian, duit itu sudah tidak cukup sebab harga rumah dah pun naik. Tapi kalau anda target simpan 100 gram emas yang bernilai sekitar RM50,000 hari ini, dengan purata kenaikan harga emas 10% setahun, selepas 5 tahun, nilai emas ini masih cukup untuk bayar deposit rumah walaupun harga rumah sudah naik. Inilah kekuatan emas dan ia bukan sekadar simpanan, tapi alat untuk kekalkan kuasa beli anda. Kalau anda nak mula simpan emas dengan cara yang mudah, murah dan patuh syariah, anda boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar akaun emas dan nanti saya akan bantu anda cara terbaik menabung emas di public gold sesuai dengan bajet anda.